Okey, kita akan rasa apa tu? Madu ah, madu keluluk ah. Sidratul. Sidratul. Yang daripada orang Islam ah. Produk Produk keluaran Bumi Putra. Bumi Putra. Yang penting halal lah. Yang penting ada halal. Ada JAKIM. JMP dan IMP pasti selamat juga lah. Okey. Okey. Okey, buka. Okey, ada banyak cincin. Kalau 1,000. Oh, itu minum. Oh, terus ya. Campur Okey. air. Tunjuk minum. Murah lah 38 sen. Oh, Tak payah minum terus. Tunjuk. Okey. Kalau tu 80 lah, lebih kurang lah macam pergunaan kita ada aircon lah. Oh, senang. senang. So, bermakna satu unit rumah 1,000 Oh, rasa apa kelulut? kWh. Bertenaga. Yang namanya minyak kelulut yang saya pernah minum, yang antara paling sedap lah. Uff. Rasa kelulut masam tau. Ha. Tapi yang ni dia Jumlah tak masam sangat. Rasa manis. Jumlah pergunaan. Berapa satu kotak? Aku tak tahu ni berapa. Bermakna kalau Ini saya produk ajiman tu. Oh. katakan 40% lah. Ada rasa tu. 200 Serius. Ya, sedap ah. Sedap dia punya ni. Kelulut yang paling sedap saya pernah. Saya pernah rasa. Oh. Okey, boleh. Ada ni lah. ITM itu. Ada pasaran lah. Dia Okey.